为应节维赛节的到来，妙法禅寺联合慈济基金会及印尼红十字会巨港分会举办献血活动，作为面向社会大众的人道关怀与公益实践。为应节维赛节的到来，妙法禅寺携手印尼慈济基金会巨港分会以及印尼红十字会巨港市分会联合举办了一场献血活动，以实际行动践行佛教的慈悲精神，并为社会大众提供公益与人道服务。妙法禅寺住持巴迪巴古萨拉法师表示，这次献血活动体现了佛陀释迦牟尼佛教导的慈悲与无私奉献精神，是爱与关怀的具体表现。除了献血活动，妙法禅寺接下来还将举行一系列佛教传统仪式，包括佛前供灯法会及浴佛仪式，以庄重礼敬的形式庆祝维赛节，祈愿众生安康。Ini kita dalam rangka perayaan Waisak. Waisak kita mengadakan kegiatan donor darah. Nah, kegiatan donor darah ini sebagai wujud praktek cinta kasih yang diajarkan oleh guru agung kita Setyamuni Buddha. Ya, kita support lah untuk ininya anggota umat-umat kita sesama Buddha untuk ikut partisipasi donor darah dalam rangka perayaan Waisak. Nanti kegiatan Waisaknya apa aja ke orang kaya? Kegiatan Waisak nanti kita ada puja bakti, pemandian Buddha rupa. Dalam peristiwa ini kita memperingati Tri Waisak itu namanya kelahiran Buddha. Buddha mencapai kesempurnaan dan Buddha parinimana. 与此同时，慈济基金会巨港分会主席Teddy Kurniawan指出，这次与妙法禅寺的合作，旨在扩大活动的影响力，鼓励更多市民共同参与公益，传递善念与关爱。Buddha Suci sudah sangat aktif di donor darah ya. Jadi ini untuk pertama kalinya Wihara Pundarika mengadain donor darah dan minta pendampingan dari kita. Dan selanjutnya dari pihak Pundarika ini sudah punya tim yang bisa menjalankan sendiri. Kita untuk pertama kali ini hanya menjalankan. 据统计，这次献血活动共有39位市民积极响应并参与，现场充满温馨与正能量。Eki Saputra PAL TV